berbuih. Dia jadi bersih. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak berbagi tips cara basuh sotong. Supaya sotong kita tu tak liat, tak keras bila kita masak. Okey. First kita kena letak bekas, kemudian sotong. Sotong ni kita dah basuh, dah cuci. Masuk sini. Ni sotong kita dah potong, dah basuh semua. Okey. Sekarang kita nak kena bagi air dulu. Hari ni kita semua serba biru baju biru, bekas ni pun biru. Okey. Setelah kita letak air, tengok sini. Ni bentuk kejadian dia. Air tak perlu banyak. Air ngam-ngam paras-paras sotong je. Okey. Okey, kemudian ni tips dia. Kita kena letak garam. Kita letak garam lebih kurang dalam 2 sudu. 2 sudu Kemudian kita basuh dia dulu sampai dia berbuih. Sampai dia berbuih, kemudian kita belah dengan air. Ni tips dia, cara dia. Ni biasa kita buat macam ni lah. Kalau sotong banyak ke apa ke, kita basuh macam ni. Kita letak air, kemudian kita letak garam, kemudian kita basuh sampai air berbuih. Buih-buih macam ni, kemudian baru kita tos, kita tapis. Jadi kalau kita basuh macam ni, jadi bila kita masak sotong ke, sotong apa ke, sotong besar ke, sotong katak ke apa ke, dia akan, bila kita basuh macam ni, bila kita masak dia tak akan liat, dia tak akan keras. Mudah dimakan. Ya, tengok. Kemudian kita diamkan dulu lah lebih kurang 5 minit. Bagi dia sebati dengan garam-garam tu semua. Okey. Tengok guys. Berbuih dia guys. Nampak? Kita dah diamkan lebih kurang 5 minit, dia akan jadi macam ni. Buih dia akan naik atas. Tekan sikit kamera. Nampak buih ya? Berbuih. Kemudian baru kita tapis lah. Kita tapis, kita toskan, kita kering, kita bilas 2 kali 3 kali ke. Hilangkan masing-masing garam apa semua tu kan. Kemudian baru kita masak. Alright, sekarang kita nak tapis. Okey, sekarang kita dah tapis. Jadi bersih guys. Korang tengok sini. Dia punya berkilat, macam kilat dia. Dia jadi bersih. Sotong kita je nampak jadi bersih. Korang tengok. Bersih putih. Jadi mudah kita nak masak lah. Tak perlu masak lama-lama, dia tak akan liat. Senang nak dikunyah, nak dimakan. Inilah dia tips hari ini. Tips cara bersihkan sotong ataupun basuh sotong. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa macam biasa, korang support sikit. Yang cara like, komen, subscribe, share banyak-banyak. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat petang.